Okey, kita ada semakan khat sulus, sulus adi. Okey, secara keseluruhan, okey, menunjukkan ciri-ciri khat sulus. Tetapi ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bentuk huruf. Yang kedua, susunan. Okey, sulus ni dia ada satu konsep huruf seterusnya biasanya akan bertindih ataupun bertindih lah, ya. Ekor huruf yang sebelum akan bertindih dengan huruf selepas. Dia tidak akan jadi macam ni. Man satu perkataan, ro'a satu perkataan, terpisah-terpisah macam ni. Dia bukan sebiji-sebiji macam ni. Itu konsep yang tidak tepat lah dalam menyusun sulus adi. Sulus adi perlu berangkai. Okey, mengambil contoh kepada tulisannya. Contohnya macam ni. Huruf dal dengan ha bertindih, bercantum. Ekor waw bertindih dengan huruf ra. Disebabkan huruf ra ni dia tak akan bercantum lah dengan huruf ha ni, ya. Ekor ya bertindih, bercantum dengan huruf kaf. Ekor nun bertindih huruf sin, dan seterusnya. Dan pada baris seterusnya pun sama, ya. Setiap huruf tu dia akan bertindih-bertindih. Jadi kalau kita tengok seperti selalu, kita macam tengok mana perkataannya. Macam mana kita nak baca dia. Dia tidak ditulis satu perkataan, tetapi dia bersambung. Okey, itu ciri khat sulus adi. Contoh macam ni pun sama. Okey. Yang ini dia tidaklah bercantum alif dengan kaf ni, tetapi kita letak sebelum, kita tak letak selepas. Itu adalah konsep kita menyesuaikan ruang. Dan ada juga kadang-kadang tidak ditindih. Contohnya huruf kaf ni, ekor dia tidak pula bertindih dengan waw. Ada pengecualian yang kita akan buat untuk menyeimbangkan susunan. Okey, kita tengok kepada tulisan ni. Okey, man ni dia yang ini dia dinaik. Kesilapan dia menaik. Lepas tu yang ni dia terlalu membulat. Dia tidak begitu, ya. Dia turun. Dia beza ni, dia naik macam ni. Lepas tu sulus ni dia ada konsep per 3. Jadi kita tengok sini, dia tidak simetri, tetapi dia berat, turun 2 bahagian, naik 1 bahagian. Macam ni dia tengah-tengah. Itu konsep yang tidak tepat. Contohnya huruf ra ni boleh letak di sini. Tidak semestinya di ekor, bertindih pada ekor, tapi boleh juga letak di sebelum. Jadi alif berada di betul-betul di ekor, begitu. Dan boleh buat macam tu. Okey, untuk huruf ya ni, begitu. Kemudian yang ni dia nampak nipis. Di sini dia tidak tebal, tidak terlalu nipis. Seolah-olah kita ambil konsep runun tadi. Sini 1, 2, 3. Okey, ciri untuk okey, di mana kita nak letak mim ni? Kita letak di sini. Jadi dia bertindih kat situ. Dan ciri sulus ni dia akan turun.
Dia turun macam ni. Macam ni dia rata. Itu konsep yang tak tepat lah. Okey, di sini terlalu kecil. Untuk saiz pen ni pun terlalu kecil. Sepatutnya dia 2. Macam tu. Yang ini jangan terlalu lurus. Dia ada sedikit lengkung, sedikit sahaja. Ada sedikit lengkung. Jadi ini dia tu turun. Jadi pun sama, rata. Letak mim di sini. Cara sambung raw tu itu. Dan letak alif di sini. Boleh letak alif di sini. Tu. Kemudian fa ni tindih dengan ekor ra. Tu. Yang ini nampak dia turun macam ni kepala ain. Sepatutnya dia agak simetri. Itu. Okey. Dia seimbang. Yang ni nampak dia agak turun macam tu. Okey, macam mana kita nak naik di sini untuk ya dan ra? Lembutkan sedikit. Okey. Sebenarnya yang ini sama saja dengan ra ni, sama dengan nun ni. Okey. Ni ha ni dia bukan sebaris macam tu. Dia mesti sebelah kiri lebih rendah daripada sebelah kanan. Okey, untuk dal ni dia tak cukup besar. Besarkan sikit. Tu. Okey. Okey, fa alif. Kepala fa ni kena jaga. Dia seperti seolah-olah kita buat huruf fa tunggal. Nun ni pun terlalu kecil, besarkan sikit. Disebabkan kita nak menyesuaikan ruang, lam ni kita boleh buat macam ni.
Kemudian ya di sini. Okey. Jadi eko mim bertindih dengan huruf dengan perkataan seterusnya. Macam ni ya. Titik ni besar ni. Jadi sebenarnya ni kecil. Dia kena tinggikan lagi sini. Jika ni kena besarkan lagi dan kena bezakan gigi ya. Gigi sin yang pertama besar macam ni, 1 titik. Gigi sin yang kedua 1,5 titik. Kemudian to ni dia tidak membulat macam ni ya. Dia lepe macam tu. Okey, kepala ain ni tadi kena tengok macam mana macam ni. Jadi sama sahaja yang ni. Jadi dia akan turun. Okey. Tu. Okey, cara nak yang ni pun sama. Dia punya sambungan ni kena jaga. Satu titik. Ya, macam ni kita nampak seketul. Itu kita kena elakkan dalam sulus. Qaf. Sekali lagi tak jadi. Dia macam dia. Dia bukan bulat macam tu. Ini garisan. Ini dah konsep nasah ya, jangan bercampur dengan nasah.
Jadi dekat sini kita kena perhatikan dua perkara. Pertama, ini garisan mendatar. Yang kedua, garisan menurun ni. Jadi ada dua garisan. Yang ketiga garisan menegak tapi dia condong ke kiri. Illa ada kat sini. Kita jarang guna lam alif macam ni dalam penulisan. Kita utamakan lam alif yang bentuk simpul macam ni. Sebenarnya meme ni pun tak pernah jadi. Apa yang tak jadi dia agak melebar ke bawah. Dia macam tu. Okey. For kita dot. Okey, ini contohlah kalau kita susun. Mungkin boleh susun dengan lebih baik lagi. Dari segi hurufnya pun boleh diperbaiki lagi lah untuk huruf saya ni. Okey. Okey. Contohnya kat sini macam mana kita nak susun baris. Okey, saat pertama saya akan buat garis fathah panjang. Tu. Dan kemudian kita letak baris menggunakan pen yang lebih halus. Dah habis letak baris yang wajib tu, baru kita letak hiasan.
untuk seimbangkan dia. Contohnya kat sini ada mizan. Mizan ni kita letak je. Untuk sulus adi, kita guna mizan sahaja. Zafar kita tak letak lah. Walaupun ada juga setengah khatat dia letak zafar, tetapi ada juga pendapat kata pada sulus adi tidak diletakkan zafar. Kalau nak letak boleh juga, tak ada masalah. Tetapi dia tak banyak, kita sikit je. Okey, itu contoh lah. Jadi dia jarak tu dia, bila kita lihat di sini, dia tulisan itu berangkai elok pada garisan tu. Dia tidak macam ni, seketul. Tidak macam tu. Walaupun yang ini dia tidaklah boleh bercantum antara ain, ekor ain dengan fa, tetapi dia tidaklah dijarakkan terlalu jarak macam ni, ya. Mungkin kita rapatkan lagi kat sini contohnya. Okey, jadi maksudnya pertama kena perhatikan bentuk huruf, yang kedua dari segi cara menyusun huruf. Okey, boleh tulis lagi sekali, okey. Dan macam ni lah, maksudnya dalam satu baris ni, contoh baris ni, kita pelbagaikan. Contohnya kita letaklah satu fathah yang tebal menggunakan pen huruf pada ruangan yang tidak ada alif. Maksudnya sini ruang ni kosong, luas, jadi kita boleh tarik. Malah mungkin kalau saya boleh naikkan sikit fathah ni, kat sini saya tarik sampai sini. So titik ni boleh letak kat sini. Okey, jadi mungkin yang ini nampak dia macam kurang seimbang kat sini, macam ada kosong. Jadi contohnya kita letak lagi atas fathah ni, tarik sampai sini. So titik fa kat sini. Jadi itu semua kita kena cuba jaya lah, ya. Contohnya kat sini lam yastati' ni, mungkin boleh fathah panjangnya dekat kat sini. Kita letak di tengah-tengah ni. Tu. Yang kat sini. Yughayyiru. Titik ghin tarik panjang sini. Tak ada masalah walaupun dia dah masuk dekat rumah orang, tetapi masih lagi ikut konsep lah. Dan berapa panjang, biasanya ada yang mengatakan bahawa pendapat fathah ni cantik dia panjang 2 alif. 2 alif untuk fathah yang panjang menggunakan pen huruf. Dan juga kadang-kadang ada juga menggunakan fathah panjang tu menggunakan pen yang 1/3 daripada huruf pun ada juga ditarik panjang macam ni kan. Contoh macam ni. Ada lagi fathah kat sini, tarik panjang macam ni. Jadi yang ni tebal, jadi nipis. Jadi dia tidaklah jadi tanwin ataupun fathatain. Okey, saya rasa setakat itu saja. Boleh cuba lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.